Rugi berapa bang? Itu RM2. RM2 saja. Mi sama, bihun pun sama. Sama, peti habis. Kuota habis lah. Dapat sekali dengan kau kacang? Dapat dia kacang. RM2. Alamak. Rugi RM5. Rugi RM5 abang. Mana ada RM2 bisa. Betul. Mau jual mahal. Mau bawa data dia awal je mau. Okey. Ayah. RM10.5 je. RM10.5 Oh, je. ingat kan ni pembeli ni penjual juga. Okey, coh bang. Semungkin RM5 saja no. Dia ada demi Ayam. Tak banyak dah. Panas. Mai bang. buat ni lagi. Abang ơi. 1.3 tapi RM35. Semua jenis ayam kan satu tu saja? Semua jenis ayam. Tapi kan dia bunga. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni kita berada di Taman Nuri Alostar. Okay, so dia lokasi dia hampir tepi jalan ni saja, tepi jalan besar ni. Lepas tu boleh wave dia punya ni pasar mini Taman Nuri. So kalau tak silap dia ni juga adalah tapak pasar malam yang sedia ada. Okay, so kalau kawan-kawan yang nak main ke Taman Nuri boleh main dekat sini. Okay, so macam biasa saya perlukan support daripada kawan-kawan untuk tekan button like supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. Dan yang baru sampai di channel ni, saya mohon kawan-kawan untuk consider untuk subscribe saya punya channel. Okay, so jadi tengok apa yang ada dekat sini. Bazar Ramadan Taman Nuri Alostar. Let's go. Okay, dia punya warung Ella ni nasi tomato Akmari, nasi kandang Melayu. Okay, ada jual kuih. Saya dah jual ayam. Sekarang ni baru pukul 6.3 minit. Ada ayam lagi. 1.3 35. Hei. Dah berhenti ni nampak. 1.3 tapi RM35. Semua jenis ayam kan satu tu saja? Semua jenis ayam. Tapi kan dia bunga strawberry mojito soda. Apple mojito soda. Okey. 1.335. Cari abang ni kakak ni. Okey, baik. Selamat. Okey, yang ni 1.4 3.10. Baik. 3.10. Baru pasti tak gemuk pasti gemuk. Hai. Oh, teh dia. Boleh minum lah. Baik. Kak. Nasi Kak Cik, nasi tomato. Tak apa dah. Okay, yang ni laksa Datuk Kumbang. Datuk Kumbang laksa ada, laksa apa ada. Apa dah? Bekas apa bang? Ya. Bekas terpikat Awak apa? Buyung. Okey, kuah buyung. Dalam buyung. Baik. Ikan tu ada. Ni ayam lagi. Kak. Buah Melaka. Mai bang. Buah Melaka. Buat ni lagi. Abang ơi. Oh tu tukang chef dia. Okey, baik. Nasi tomato Tomato pun ada, lopeh pun ada. Buah Melaka nasi tomato RM6 je sebungkus bang.
Hah? Oh ni RM3. RM3. Baik. Okay bang, baik. Oh yang ramai. Lauk. Boleh. Tak apa. Ni kuih 3 beradik. Satu 5 kupang saja, boleh campur. Okey, semua sama harga je Baik. Yang nasi tu macam menarik tu tadi. Nasi tomato bawa. Bawa tu pagi-pagi jalan ni dia. Abang tu nak kasi kan. Ya. Wampak. Okay. Alright. Semua sah kan? Satu tak masak. Ramai. Dua tak mau sayur. Dua tak masak ya. Lima. Boleh. Dua tak masak tak masak. Tengok dah tu merata dia. Tengok gamak berapa. Hai. Pencuci mulut. Mau dessert. Kakak. Samboi kah? Samboi. Tekik. Ya. Jangan baik. 3 ringgit 2 ringgit. Wih, live TikTok mo. Wih. Live TikTok. Hai. Nasi apa kak ni? Nasi kerabu, nasi dagang. Nasi kerabu, nasi dagang. Okey. Okey dah kat sini. Ori Kelantan, sedap tau. Ya. Nasi ayam penyet, nasi komok, nasi kukus. Okey. Harga sama ke? Harga sama. Sama ya? Semua 8? Ya. Dagang 8, kabu 8, Ya. kukuh pun 8? Ya. Tapi porsi kita banyak lah. Ayam kita pun besar-besar. Ayam besar ada, yang kecil pun ada. Pada dengan harga lah kan? Bah, mana saya? Oh, ya, okey. Kita boleh ikan kan? Kalau ni 2 nasi kerabu, 2 nasi kerabu, 1 nasi dagang. Seorang belajar. Kita ada daging bakar, ada lemak bakar. Oh, lemak bakar apa dah? Bakar dia tu daging bakar. Dekat add-on lah? Add-on lah? Ya, betul. Okey. Yang ni kau juga. Ada apa ya? Ada satu tak ada. Satu ni tak malu lah. Solo ada habis. Apa yang habis? Solo ada. Solo, solo habis. Solo ada habis. Ikan lah. Oh, dah, terima kasih. Terima kasih.
Cucur udang, sempoi. Satu set macam ni berapa kau? Biasa RM5, special RM7. Yang ni special ni. Yang ni special? Tak mau RM2 ni special kan? Kalau biasa dia tak ada sosis, tak ada berbola kan? Dia ada macam ni kan? Dia ada skobol je. Okey. Baik. Kak murtabak diam. Ayam lagi RM5 saja. Oh, yang abang tak bubur belakang situ. Oh, baik. Tolong pesan RM6 mas. Ya, bisa naik. Ya, baik. Ya. Belum, 13. Rokok hijau. Ayam. Tak banyak dah. Panas. Kena. Wonton goreng, kepala ekor. Okey. Putu piring. Duduk sini juga Cik. Cuma abang YouTube lah. Hari dah Cik sekarang ni? Ya, Setiap hari. hari biasa Jalan Tanjung Bendahara. Satu set dah berapa? Satu set 5 keping RM5. 5 keping? RM5. RM5. Terima kasih. Baik. Jahanam. Keping 6. Campur apa boleh kan? Bihun lah. Nak tambah tulang mata lah. Tulang mata tambah RM1. Bihun goreng lain lah. Hijau satu. Okey. Tu nak gorengan tu? Ya. Kamu nak goreng? Kemudian ada ni bihun Singapura. Ya, dia Kan? Singapura. Ni biasa. Makaroni, Maggi goreng, bihun, mi, kocak, nasi goreng Cina. Oh, okey, macam ada. Nanti je. Dia kokok sakan tu.
masak ayam paha dah. Ni apa ni? Ya? Nasi ayam kan? Ya, nasi ayam panas-panas. Satu. Nasi ayam bagus. Berapa? RM6. Ya. Special lambai. Special je macam mana? Special lambai ya. Tambah ayam lagi. Okey. Kalau dah ayam paha dah besar tu, tambah ayam ni tak tahu sangat. Ya, betul. RM6 saja baik kak. Jadi ni Popiah Ramlah Jamal. Tahu musik. Kena lari. Musik jam. Kurma apa bang? Daging ke ayam? Kurma daging. Ni kuda batang pisang Baik. Mantap lah, mantap. Mengamak sikit Dapat tengok sana, dapat. Ya? Jangan irai tangan je. Jangan. Ni nak masuk dalam apa ni? TV3 ke apa ke? YouTube ni, YouTube. Oh, YouTube. Kebun kampung. Ingat aku nak masuk bersama kamu dapat RM10. Mungkin besar ni berapa? Ha? RM5 saja. Mungkin besar. Boleh minum 3 4 orang. Tahu dia? Ayah nak dek. Ayah. Skuter 5 je. Skuter 5 je. Oh, ni ingat kan ni pembeli, ni penjual juga. Okey, coh awak. Semungkin RM5 saja no. Dia ada demikian. Jagung Madila Blue. Ni jagung lagi. Sama. Ada yang ni mangga. Oh, mangga. Sikit ya. Ayah bang. Nak tuang lagi? Oh, beda. Okey. Baik. Oh, hai bang. Abang kita jumpa Ya, lagi. baik. Roti bom. Satu set berapa? Satu set RM3 bang. RM3. Saya nak satu set. Roti bom. Roti bom bang. Bagi kat abang kita. Dia anjing dia itu. Bagi kita. Roti bom abang kita. Dia makan gulai bang, kan ada susu. Gulai. Kalau nak makan panas-panas, pangat balik dah guys. Boleh. 3 Tapi roti ni lembut. Dia boleh lembut lagi. Ada microwave lagi. Ya, bien. Okey. Baik. Sambung tak? Ini terawih lepas more. Wangi beg, buka beg wangi, buah kau pula. Mantap.
Okey Boleh. Nak habis dah, nak habis dah. Nak habis dah. Kuah kacang ni kau apa? Oh, kuah sate lah. Yang belakang ni kau mi. Ha? Kau dengan bihun. Makan dengan mi? Ha. Oh. Kau sate le, kau sate boleh. Oh, asi-asi. Asi-asi. Tapi kalau beli mi dengan bihun kat sini dapat kuah kacang. Dapat. Oh, macam tu. Nak buah lam tu boleh, nak buah asin. Dah buat terus pun boleh, nak asin pun boleh. Rugi apa? Itu RM2. RM2 saja. Mi sama, bihun pun sama. Sama, peti habis. Kuota habis dah. Dapat sekali dengan kuah kacang? Dapat dia kacang. RM2. Alamak. Ni kan macam abang ni, abang sate ni. Mi bihun RM2 lah. Dapat kuah kacang pula. Mantap. Hai, Assalamualaikum. Mariha daging dia. Baik. Main jamu. Biar sup ada, sup biasa apa ada? Sup saja apa ada kan? RM10, so campur RM10. Campur RM10 RM10 lah. Kau beli RM6 saja. Ya, RM6 saja. Murah, campur semua. Baik. Baik. Ni ada yong tofu. Ni kerabu. Yo ayam dia. Nasi apa kak ni? Khao mok. Khao mok. Ni yang satu. Made in Thai. Yang satu dua. Abu kaki pun harga pakai abu kaki kau macam mana pula? RM10. Yang tu hotel? 8, 6, ini 2 nak. Apa ni dua? Nasi komok satu berapa? 8. 8 juga. Nak bagi apa? Saya nak tu yang tengah-tengah dua tu. Okey. Oh. Ni apa? Kuota teng eh? Kuota teng ni eh? Kilo ya. Oh. Okay, nasi khao mok. Khao mok. Okay, Kak Lia. Terima kasih. Baik. Okay, last line. Ini muta buat RM6. Wah, tak baik. Wah. Ni. Jap, dia besar. Ayo, kamu dia goyang ni. Boleh sebab. Deh. Lasam masak eh. Baik. Apa tujuan lagi kat sini? Takoyaki pun ada. Boleh dah 6 dekat 6.5 dah. Okey, kita ada ayam ni, teh bunga. Teh ais pun ada. Mantap. Abang 35 ya. 35 paling murah yang kami bagi. Sambil beramal, sambil menjual. Teh bunga madu besar RM3. Besar RM3. Kecil RM2 lah. Kecil RM2. Ambil 2 mungkin RM5. 2 muka RM5. Oh. 3 mungkin RM5. 3 mungkin RM5. Abang, mana dah RM2 menjual. Betul. Mama jual mahal. Mak mama dia tak boleh awal je buah. Okey. Nasi ulam kau eh. Ya, nak Kebun kampung. Kebun kampung. Okey, dah take nasi sampai. Baik. Nasi ayam penyet ada, nasi ulam pun ada. Ni set ikan keli. Set ikan keli dengan ayam sama harga ke? Apa yang habis? Habis dah. Ini dia. Dah habis dah. Yang habis tu apa dia? Ayam penyet. Ayam penyet dah habis dah. Mantap ni ikan bakar. Ada TikTok abang? TikTok ada tapi lebih pada YouTube lah. Dia YouTube ada asli. Ikan bakar padu. Video. Cuba tengok eh. Baik bang. Fish apa bang? Ha? Fish apa? Kebun kampung. Baik bang. Soya bang, soya lengkong, lemon. Ya.
Tinggal mai bang, saya lengkong. Semungkin berapa bang? Semungkin berapa bang? Bungkui 3 bang. Semungkin 3 semua jenis Ya, cuma yang panas 5. Yang panas saja. Oh, yang tu yang panas 5. Oh, masih besar sikit. Ya. Kalau lengkong saja Lengkong ada RM3 ya bang. RM3 saja. Yang segor yang panas kami bagi saja. Hai. Terima kasih je. Abang je apa ni abang nak habis ni? Nasi ayam, nasi itik nasi itik pun ada. Ada itik ada 2 lagi ya. Baik bang, selamat. Tahniah dah nak habis dah, tinggal 20 lagi. Yang ni kebab. Okay, so saya rasa cukup untuk video kali ni di Bazar Ramadan Taman Nuri Al-Ustaz Kedah. So apa boleh tengok apa-apa yang ada kat sini. Kalau hampa nak cari barang yang hampa nak cari ada kat sini, hampa boleh main. Okay, so yang belum subscribe boleh subscribe. Yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga kawan-kawan dimakan rezeki selalu. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.